ini saja yang berbicara. Tapi Keimanan dan kebaktianmu akan akan menjadi sejarah di tanah Melayu. okey. Dia dari segi dia punya shirt boleh tahan. Tapi warna Itulah dia semua namanya nampak pendekar. okey lah. Berundur, tidak setapak. Gaya macam bagi dah. Janganlah kita Ya. menjadi orang yang menoktahkan sejarah. Ui. Kekalkan persilatan. Asyik ambil kedal tu tak nego. Tu pula. Tadi zaman lama Silat tengok zaman-zaman adalah sultan. akar budaya kita Dah lah, yang nak tidak Afrika. boleh hilang. Ya. Nah. Yo nana ni. You never know why people are scared to step into the ring with me. Tapi dia punya kualiti, tengok Because kualiti I am the devil kualiti. himself. Ya, looks tu okey. Looks dia We have an okey. international martial art competition. Malaysia. Dia ada satu fishy. Dia ada satu benda yang fishy Dia ada macam cerita ni tak tengok kot gitu. 我们是来照你的。 Panjang ni trailer. I cannot believe Benda ni viral Kampung sebab boy ada like you. Andy. fight like this. Kau dah masuk Dengan kadang-kadang tiba-tiba macam tiba-tiba harap kan. boleh Macam buat. I am tiba-tiba. gonna Macam meet you in the tiba-tiba. ring, and I will kill you right in front of your people. Tapi shoot tu okey, shot dia not bad lah. Tapi kau faham tak? Tiba-tiba faham tak? Dia macam tiba-tiba banyak sangat tiba-tiba. Dia macam dia fikir lah. Dia Tu. tapi nampak macam okey lah. Dia nampak looks dia nampak macam okey. Cuma Kalau- aku risau dekat dia punya cerita tak tahu jadi apa. Dia macam gayung dulu kan. Sebenarnya. Tapi gayung lebih cantik kan. Dia susun trailer tu. Tanja, Apa kena dengan dia keris? Grace, Tahu lah. Ribu aku buat apa? Ya, ada buat puasa apa ni? Takkan layu. Takut. Pergi tengok lah kita. Takut. Kita ni pergi tengok tak? Kita pergi tengok dulu lah. Aku tak Cerita ni tahu kena pergi tengok lah. dulu. Kau belanja aku boleh lah. Yo. Kalau kau belanja aku boleh lah. Aku macam Yo. aku tak tahu lah. Aku bagi review 5/5 bintang Infinity Star. Absolute cinema. Aku tak tahu lah dah tengok ke tak. Jap, kau pernah tengok cerita Awang Gerudi tak? Trailer dia lebih kurang. Trailer dia lebih Tapi kurang. orang guli teruk kan. Ya. Dia itu Gerudi. Ya. Jangan sampai saya Gerudi. Tapi lawak ah. Tapi trailer dia malah lawak. Okey. Aku tak tahu jadi apa Tapi kalau nak tengok boleh je kot. Boleh kita try kita boleh tengok. Jangan judge book by its cover lah kan. Betul. Aku rasa cerita ni menarik lah. Aku bagi rating awal-awal 5/5 bintang. Absolute cinema. Okey, kalau apa nak tengok kita orang pergi review cerita ni, kita orang habiskan duit sikit. Kan? Aku belanja lah cerita ni Okey dah belanja aku okey lah. Okey, cerita ni apa Baik. kita orang review. So apa boleh tengok part 2 lah. Part 2 kita orang pergi review cerita ni. Okey. Apa yang rasa berbalik tak kita orang pergi tengok cerita ni? Ke tak payah tengok cerita ni? Okey. Jam mana dah tengok cerita ni, komen 1 sampai 5 bintang. Boleh bagi apa punya pandangan. Mana tahu cerita ni best. Tak tahu. Tapi part Goku tu tak tengok. Aku terkejut. Aku the reason aku suruh tengok trailer ni sebab ada yang Sanusi tu je. Tapi Dia part dah Goku Betul tengok hujung-hujung Pak dia- Goku tak absolute Dia cinema. dah kalah tiba-tiba keluar kuasa macam Goku kan. Pak api-api. Goku. Pak Goku tu Nak memang kata legend. Ultra Instinct pun bukan. Tapi kita kena pergi tengok cerita ni. Aku rasa cerita ni ada something. Kita try. Kita kan cakap mungkin nampak macam biasa. Nampak macam cerita dia macam sampah lah. Tapi kata tantas kau tengok mungkin best. Tak tahu lah kan. Mungkin lah. Jadi 3 ke 2. Dua kan. Aku tak harapan tinggi lah. Aku harap dapat 1 pun okey lah. Okey, jangan lupa tengok kita orang punya